Okey, hari ini kami akan makan tengah hari di rumah hutan Bonda Rosita yang terletak di Batang Kali. So sekarang kami berada dalam 4x4 nak mendaki ke atas. Sekarang mula bergerak. Kereta tak dibenarkan naik. Kereta parking di tempat parking yang disediakan. Itu adalah entrance tadi. Sudah mendaki. Ya, dia betul-betul terletak dalam hutan. Boleh tahan juga kita mendaki. Oh, tu dia. Okey, kita sudah sampai. Dah bau wangi dah. Sampai. Ya, sampai di sini kita sudah ada aroma. Wow, itu dia. Kita sudah sampai. Jom turun. Ini dia juadah-juadah yang disediakan. Ini ikan bakar. Ini dia, kita boleh makan sambil menikmati pemandangan hutan. Ini je lauk yang tinggal dan kami order semua. Ayam goreng, kumis goreng, daging salai, ikan lunak dan juga sambal goreng dan asam garam belacan, ulam-ulaman. Pemandangan yang sungguh cantik ya, bagi yang sukakan alam, sukakan kehijauan. Di sini saya recommend lah. Itu dia pemandangan ya daripada atas restoran. Dia memang kedudukan dia memang di atas bukit.
Ini adalah penginapan yang disediakan untuk mereka yang ingin bermalam di sini. Rumah penginapan memang cantik. Ya, kita lihat pemandangannya yang sungguh indah, dikelilingi bukit bukau yang membiru, yang menghijau dengan langit-langitnya. Ni ialah kedudukan rumah Bonda Rosita ni, rumah hutan Bonda Rosita ni di Batang Kali, Selangor. Jalan nak menghala ke Genting, Banjaran Titiwangsa, bersambung-sambung. Landscape-nya juga menarik. Kalau kita lihat rumah ni, dia berkonsepkan rumah lama. Bagi mereka yang ingin melakukan urutan, terapi badan, jadi boleh buat appointment. Ya? Nanti saya sharekan dia punya link. Tangki air untuk memastikan bekalan air cukup. Sebab kedudukannya tinggi dalam hutan. Ini dia tangki airnya. Masih banyak lagi yang dalam pembinaan. Maknanya kawasan ini akan dibesarkan lagi. Ini pengangkutan utama dia ya. Saya asal kau Sarang. Oh, kau nak? Kami rumah aja beli di tanduk. Makan dah kenyang, nak balik. Kita dah sampai. Antara kemudahan yang disediakan di sini ya. Dia ada tempat urutan pesakit lumpur, tempahan rumah sungai, warung bonda, chalet rumah hutan dan glam camp. Jom kita balik, dah kenyang alhamdulillah. Terima kasih kepada Bonda Rosita kerana kami juga dapatlah tumpang merasa masuk dalam hutan, makan dalam hutan ya. Kami doakan moga Bonda Rosita dilimpahkan rezeki yang halal dan dirahmati Allah selalu.